kedatangan Syed Hussein Jamadil Kubra. Kenapa pentingnya Syed Hussein Jamadil Kubra ini? Kerana dia merupakan patriarch ataupun dia merupakan asas kepada melahirkan keturunan ulama di Nusantara, di alam lahir ini. Tiba 300 Masihi, bermulanya kerajaan Samudra Pasai. Saya tak tulis ya, tak ada catatan saya boleh sebut. 1300 ke atas lah. Ya, bila kejatuhan kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya tadi kita kata di Langkah Suka, Kataha, Kadaram semua tu. Kemudian baru pindah ke Palembang sesudah itu. Sebab kerajaan Sriwijaya 800 AD ke atas sudah lemah. Bila dah lemah, disebabkan serangan daripada kerajaan Majapahit Jawa itu, dan seterusnya pihak-pihak yang lain lagi menyerang daripada India itu lagi menyerang kerajaan Sriwijaya, maka jatuh, muncullah kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai 1300 ke atas. Dan ketika kejatuhan kerajaan Sriwijaya itu, kita ingat Rasulullah SAW sudah wafat dah. Maknanya perkembangan Islam di dunia Arab di Eropah sudah berjalan. Nampak tak? Jadi sekarang ini, bila munculnya Islam, tadi dia dah hantar dah tentera dia sebelum-sebelum itu. Ni dihantar sekali lagi tabi'in. Tabi'in bermula di mana? Di Samudra Pasai. Samudra Pasai, utara Sumatera. Disitulah bermulanya kedatangan Syed Hussein Jamadil Kubra. Lahirnya 1310 sehinggalah wafatnya 1453. 1310 sehingga 1453. Itu timeline Syed Hussein Jamadil Kubra. Kenapa pentingnya Syed Hussein Jamadil Kubra ini? Kerana dia merupakan patriarch ataupun dia merupakan asas kepada melahirkan keturunan ulama di Nusantara, di alam lahir ini. 1300 itu. Ya. Syed Hussein Jamadil Kubra. 1310 sehingga 1453. Pentingnya kerana lahirnya ulama dan wali-wali di alam lahir di Nusantara. Okey. Kemudian daripada situ dia pergi ke mana? Dia pergi di Samudra Pasai dulu. Samudra Pasai mempunyai hubungan dengan Delhi. Kerajaan Raja Islam di Delhi. Jamadil Kubra ini daripada Tughlaq, kerajaan Tughlaq di India itu. Tapi dia ini daripada Hadramaut hakikatnya, keturunan daripada Saidina Husain. Husain lagi ke Nusantara. Hasan lagi ke sebelah barat. Jadi yang Nusantara ini bermula pada Jamadil tadi. Jamadil Kubra yang mempunyai hubungan dengan Malik Saleh. Pertama, Raja Samudra Pasai itu Malik Saleh. Ya, okey. Bagaimanakah berlakunya Jamadil Kubra tadi? Ini nak cerita hubungan. Sebenarnya ini di bawah arahan Kerajaan Osmani. Kerajaan Osmani masa itu ialah upaya kuat Osmaniyah. Tadi kan kita ni Anatol. Di mana kita Anatolia tu. Kita di bawah jajahan dia. Jadi 1300 kan masih lagi di bawah pemerintahan. Masa tengah kuat tu. Kerajaan Osmani kuat tu. Sesudah kewafatan Rasulullah SAW, siapa yang berkuasa sesudah itu? Kalau 1300 tu Kerajaan Osmaniyah, upaya Osmaniyah lah. Penghantaran Syed Hussein Jamadil Kubra ke alam lahir atas arahan Kerajaan Osmani. Jadi bila dia sampai di situ dan mereka ini bertapak, kerajaan Samudra Pasai pada ketika itu menjadi kuat kerana sesudah kekalahan Baghdad. Dia menggantikan Baghdad yang telah diserang oleh Tartar.